Isu pendidikan. Berapa banyak masalah rakyat sedang merintih isu pendidikan. Cikgu-cikgu sedang merintih isu pendidikan. Nak bagi tahu cikgu tu merintih macam-macam alasan, macam-macam ni kan. Tapi sebenarnya dia nak jadikan benda tu sebagai poin politik dia sahaja. Kalau dia bantu tak apa, tapi dia sekadar untuk memainkan isu-isu yang dalam pendidikan untuk dia tayang dalam politik dia. Padahal benda tu tak perlu pun dia bincang. Dia nak petik salah pendidikan macam tu. Ya, mungkin dia nak condemn menteri pendidikan ke apa kan. Sebab dia orang kan dalam parlimen apa semua tu macam-macam. So seorang kutuk seorang, seorang kutuk seorang. So what the truth is going on. Kira okey lah kan pendidikan sekarang. Contohnya RPH kan. At least kita sempat lah submit. Taklah banyak benda macam sebelum ni kan. Tu yang aku nak siapkan sekarang ni. Aku tak siapkan apa sangat, aku tak bersyukur. Yelah. Engkau lagi tak bersyukur. Kita rasa okey tapi orang lain pula rasa terbeban. Sebab kita dah biasa terbeban. Sebulannya harap-harap politik tak memainkan isu pendidikan lah. Apa-apalah isu pendidikan. Tapi kalau nak tolong tu tak apa, nak selesaikan tak apa. Tapi jangan hanya sekadar nak sebut nak menurunkan taraf pendidikan kat sekolah, negara kita. Padahal kita ni sama-sama juga pernah masuk sekolah kan.